nafas di ujung helah, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda, siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Bila nafas akhir berhenti sudah, jantung hati pun tak berdaya, hanya menangis tanpa suara. Oh, mati tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa engkau lari, ajalmu pasti menghampiri. Kita pastikan mengalami mati. Ajalmu pasti menghampiri. Oh, mati tinggal menunggu saat nanti, kemana kita bisa lari, kita pastikan mengalami mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Tuhan yang tunggal, bersifat dengan baqa dan qadam. Tuhan yang berkuasa mematikan sekalian yang bernyawa. Maha suci Tuhan yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji siapa yang baik dan siapa yang kecewa. Maha suci Tuhan yang menjadikan lubang kubur ini sebesar-besar pengajaran untuk menjadi iktibar kepada orang-orang yang lalai dan sebesar-besar amaran kepada orang-orang yang masih hidup. Ingatlah bahawa sekalian makhluk Allah akan jahannam dan binasa, melainkan zat Allah Ta'ala, iaitu Tuhan yang maha berkuasa menghukum, manakala kita sekalian akan kembali menghadap ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahai Muhammad Razwan bin Maryam, wahai Muhammad Razwan bin Maryam, hendaklah kamu ingat akan janji-janji Allah yang mana kamu ada bawa bersama-sama di dunia ini. Sekarang kamu telah menuju masuk ke negeri akhirat. Kamu telah mengakui bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ingatlah wahai Muhammad Razwan bin Maryam, apabila datang kepada kamu dua orang malaikat sebagai wakil Tuhan yang menemui kamu, iaitu Munkar dan Nakir, maka janganlah kamu berasa gentar dan takut. Janganlah kamu berduka cita dan risau, serta janganlah kamu susah hati dan terkejut. Ketahuilah wahai Muhammad Razwan bin Maryam, bahawasanya Munkar dan Nakir itu hamba Allah Ta'ala, sebagaimana kamu juga hamba Allah Ta'ala. Apabila mereka menyuruh kamu duduk, mereka juga akan menyoal kamu
Dan mereka bertanya, siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa agama kamu? Apakah nama kiblat kamu? Siapakah saudara kamu? Apakah pegangan iktikad kamu? Dan apakah kalimat yang kamu bawa bersama-sama kamu? Di masa itu hendaklah kamu menjawab soalannya dengan cermat dan sehabis-habis terang, tepat dan betul. Janganlah berasa gentar, janganlah cuak, dan janganlah bergopoh-gapah. Biarlah tenang dan berhati-hati. Hendaklah kamu menjawab sebegini: Allah Ta'ala Tuhanku, Muhammad Nabiku, Islam agamaku, kitab suci Al-Quran ikutanku, Baitullah kiblatku, malahan sembahyang kewajipanku, puasa, zakat dan mengerjakan haji diwajibkan ke atasku. Maka semua orang Islam dan orang beriman adalah saudaraku. Bahkan dari masa hidupku hingga aku mati, aku mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai Muhammad Razwan bin Maryam, tetapkanlah hatimu. Ingatlah dia suatu dugaan yang paling besar. Ingatlah bahawa kamu sekarang sedang tinggal di dalam alam barzakh, sehingga sampai satu masa kelak kamu akan dibangunkan semula untuk berkumpul di padang mahsyar. Insaflah wahai Muhammad Razwan bin Maryam, bahawasanya adalah mati itu benar. Soalan malaikat Munkar dan Nakir itu benar. Bangun sesudah mati itu benar. Hidup semula adalah benar. Berkumpul dan berhimpun di padang mahsyar itu adalah benar. Dihisap dan dikira segala amalan kamu adalah benar. Minum di kolam air Nabi adalah benar. Ada syurga dan neraka adalah benar. Bahawasanya hari kiamat pasti akan datang. Begitu juga Tuhan yang Maha Berkuasa akan membangkitkan semula orang-orang yang di dalam kubur. Di akhirnya saya ucapkan kepada Muhammad Razwan bin Maryam, selamat tinggal dan berpisah dan selamat kamu di sisi Allah Ta'ala, Tuhan yang akan memberi sejahtera ke atas kamu. Tuhan juga akan menetapkan hati kamu. Kami sekalian berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjinakkan hati kamu yang liar, dan Allah menaruh belas kasihan kepada kamu yang berdagang seorang diri di dalam kubur ini. Mudah-mudahan Tuhan akan memberi keampunan dan kemaafan serta kesalahan kamu, menerima segala amalan dan kebajikan kamu. Ya Allah, wahai Tuhan kami merayu dan bermohon kepadamu supaya tidak diseksa mayat ini dengan kemegahan penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Saudaraku muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Allah SWT menegaskan bahawa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kerana hanya dengan kematian Allah akan menyempurnakan balasan kebaikan atas ketaatan, atas kesabaran dan di atas perhambaannya kepada Allah SWT. Maka siapa yang Allah Ta'ala masukkan dalam syurga dan menyelamatkan dia daripada neraka, maka dia telah mendapat kejayaan yang sebenar. Pada sama-sama kita mengambil keinsafan daripada kematian ini, bahawa dunia yang kita huni ini hanyalah sementara. Sementara untuk kita mencari amalan, sementara untuk kita mentaati Allah SWT. Janganlah nikmat-nikmat dunia dan godaannya mempengaruhi kita sehingga kita melupakan hari yang sehebat ini. Kerana kematian merupakan pengajaran yang paling penting dalam kehidupan orang beriman. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi di dunia. Semuanya akan melalui sunnatullah, iaitu kematian. Yang akan menjadi penentuannya, tuan-tuan sekalian, bukanlah banyak mana harta kita, ramai mana keluarga kita, setinggi mana pangkat kita, tetapi sejauh mana kita taat kepada Allah, sejauh mana kita memperhambakan diri kita pada Allah. Dan supaya kita mengetahui daripada pengajaran kematian,
Jangan berduka cita dengan kehilangan dunia, kerana sehebat mana pun dunia mesti ditinggalkan. Tetapi berduka citalah dengan kehilangan akhirat, dengan kehilangan peluang untuk melakukan amalan sebagai bekalan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan kematian ini sebagai guru yang paling hebat dalam kehidupan kita. Hilangkanlah rasa sombong dalam diri, hilangkanlah rasa sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan senantiasa kita hidup dalam mendekatkan diri kita pada Allah. Kerana tidak ada yang lebih mulia sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Moga-moga kematian ini juga membulatkan lagi matlamat dan juga tekad kita untuk menggandakan ketaatan pada Allah. Di samping kita menunaikan hak pada saudara kita dengan memohon keampunan kepada Allah untuknya, moga-moga saudara kita ini Allah jadikan kuburnya sebagai taman-taman syurga. Dan sama-sama kita mendoa untuk kemuliaan dan juga untuk keampunan beliau insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salj wal barad wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa ath-thawb al abyad min ad-danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa adkhilhu الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره وقبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.